الذي يبتلو تيمم ثلاثة أشياء أحدها كل ما أبطل وضوءا وسبق بينها في أسباب حدث فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه wasani. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bermula sunat, artinya tayamum. Itu tiga segala perkara. Dan sabit sebahagian niskah matan itu tiga, itu salah salin. Yang pertama tasmiyah, baca bismillah. Dan yang kedua dahulu yang kanan daripada dua tangan, di atas yang kiri daripada keduanya, dan dahulu setinggi-tinggi wajah, di atas sebawah wajah, dan beriring. Dan telah terdahulu maknanya mu'allad pada wudu, dan kekal bagi tayamum pada sunat yang lain yang disebutkan pada kitab Mutawwalat. Dan sebahagian daripadanya sunat itu cabut bagi tayamum akan cincin. Akan cincinnya seseorang pada tekukan yang pertama. Adapun bermulaan kedua itu niscaya maka wajiblah oleh cabut cincin padanya yang kedua. Wajib surah. Ini kena pegang, ini tentang sunat wudu. Sunat tayamum. Tadi sunat tayamum nakli perkara. Yang tu pun dah baca bismillah. Golongan pada sebahagian niskah lain hana gebali kan gebah salah satu asya, gebah salah satu misalin gebah. Untuk berbeza dan untuk berbeza ibarat pada kita lain. Maka beda-beda ibaratnya. Beda ibarat untuk mengalagak kalam. Kan lagak mendamah bangai tu. Hai, tak kita yo kalau elok, tak kita je kalau elok, mendamah ada, kam damah mangat. Belum pegang ngangguk belah dengan meratip. Ha? Kan beda-beda mang ibadat dia tengku. Maka beda-beda. Mana mangat apa beda-beda. Ini cuma beda balafan macam mumpungnya bertambah nah. Ini saya perkara ni. Tenten nak beda je sebab sama hana sama lapai. Beda je. Lagu badan ni. Lupa beda surah tak neh dengan hana tak neh berarti kuragamnya urina. Ada tak neh je, ada bahasa negara sarang yang tak ni membudah, dia tak ni membudah berubah mentah salah satu tengahnya jamaah dia macam ni hana kembali salah sam dan Itu beda je Pak.
Dia nak beda Yusuf. Lain lah. Nak beda. Tabah ni tak kadang mumpung ni tabah. Kalau pom ni sama. Cuma lafam dah beda. Paham tak beda. Iban cara pom sama lah pai beda. Pom sama. Lah pai ka beda. Fadail. Lafai tabah je cuma baca kan beda lafai. Anak beda je. Don. Tabah je dia mumpung ni. Kahadon. Hana beda, hana sama, hana beda dua. Lanjut. Sunat temong kupon yang kita baca bismillah. Dan yang kedua dahulu yang kanan daripada yang kiri. Berarti dah dahulu jarona le, berarti kali dah tepuk. Dia dah dahulu jarona daripada dua borangan ah. Cara yang orang ngawi ngene yang dahulu yang ni lah yang get. Yang sunat ni. Baru kali dahulu yang ni baru dahulu yang kiri. Dan mutibak wajah dah dahulu sedikit wajah le. Baik dahulu sebab bawah wajah. Yang apakah hana dahulu belah dengan dahawi? Awak muka hana pakai dengan mui je. Dia pakai dengan mui. Ibah hana pakai nya belah dengan dahawi. So, maksudnya nyok mulia mulia jarun belah mui. Muka sama je mulia muka ni nu, dah muka wi. Muka mulia hati orang hidup. Kau mulia hati pada you muka. Hati kemudian kena di muka itu kadang lah. Ti hana bayawi. Hana pakai bini nak sebab muka. Punya mbak muka. Jadi waktu hile. Dari waktu naik. Ani yang baru ke dehu. Lanjut. Han buat beriring baru buat mentambung ni buat betul. Kiban yang bertambung-tambung juga betul-betul. Beriring nak tambah lagi wuduk je dia. Sama ya Nanti tu. buat tu nak untuk buat beriring ni. Nyoba tempuk kita kan enggak betul dah kita enggak payah tempuk lah. Mana nak kadar tau je lagi. Kadar. Tambah lagi kadar buat wuduk je dia. Nampak dah tabang dah terdah lupa dah maknanya pada mana wuduk. Tadi mumpung dia dari nak cek. Tadi beriring tambah lagi buat wuduk je dia. Tadi takaran ini kan ini video beriring ni kan nama hujan. Tahu takaran wadah je. Tadi cocok je untuk taban tu lah. Tapi dah buat wuduk. Dia buat wuduk je. Beriring ni baik metro ibadah jaro. Itu untuk dah jaro. Tadi no menanti kira je. Balik pandai tak mak. Boleh detik ni. Lanjut. Dan dalam tayamum sunat yang lain yang disebutkan bab kita mutawalat. Tadi nak cikgu pegah dalam sunat-sunat yang lain. Bab kita yang panjang. Dan sebahagian ni yang cikgu pegah. Dan sebahagian ni nak cikgu pegah cabut cincin buat tayamum. Buat tepukan yang pertama. Buat tayamum tepukan pertama bagi tanya nak cincin. Cabut cincin dan nak sunatnya. Sunat cabut cincin itu nak. Jadi sedangkan buat tepukan yang kedua ini wajib. Nah, ke mana? Sebab tepukan keduanya kan
Ini tadi aku untuk Pak Jaro, untuk Pak Jaro, untuk bukan kedua, bukan pertama untuk wajah. Jadi untuk wajah, berarti yang wajib ini buka kan Jaro. Gimana? Yang wajib nyan. Wajib mau nama gua wajib buka nggak Jaro. Yang bukanya, di pakai diamondnya. Berarti yang mbak pakai muka hendak pakai masuk aja boleh sih. Dan kamu pakai yang Mbak Jaroan, wajib sebut. Sahabat wajib sebut. Ni yang wajib ni, Mbak Jaro ni yang wajib. Bang dalam telinga. Nyo pemadung nancin bang. Oke. Nyo depukan pertama sunat cabut. Kah cabut. Sunat. Kah. Cok bayu ada nak bayu. Bang yang sok dam. Nyo depukan kedua pakai kau wajib. Cabut ji. Ni kempuan le pekenang si an. Yang dia buah Pak Nan. Mbak apa pun dah kena. Mbak ada bilang cincin. Oh ni anak kena 2 bulan tu. Kanyan kurang sempurna. Kurang sempurna apa? Kayaknya mbak kedua kan mbak kepon ke menanci. Mbak kepon untuk Jaro nya untuk Jaro bukan dua. Keempat yang perlu sempurna dia. Pemah menurut depukan kah? Depukan, nyo depukan. Nyo mana ada pakai encing kah hana terabe sih mbak muka. Karena kenang sih no. Tabah muka. Anak meratai sih tanah lagi. Di Jaro ni lah mangat. Engkau jenis pegah ke bahan mangat. Kiba mangat ni. Nah, mangat baik itu nam. Jadi Jaro kan ini dah tutup dia tinggal tutup no dahil Jaro no. Dahil ni. Bukan mangat tu dahil ni. Dahil mati. Tak sempurna ni mah. Ada diamondnya. Coba walaupun anak beratang lampu yang penting ada tanya baik dari depan tu dia tanya cara yang momat mesti bagi Jaro anak ini bagi depan anak yang Mbak wajah berarti wajib sih. Mbak wajah sunat. Cabut cincin. bawa wajah kan Jaro yang kita punya bangsa saya kan yang ke Pak Jaro tu pasal pergi aku Pak Jaro dapat kali Kibang. Hah? Puilat bak Jaro hana wajib. Bak muka hana wajib. Sedangkan bak Jaro kah wajib. apa buka konggro sedangkan Pak Jaro tu konggro Yang pegah dua buah rukun tau. Hana pegah dan dua buah rukun bak muka dan dua buah rukun bak Jaro. Taboh dia pegah.
Di dalam juga bagi untuk mukabala bagian pertama. Pertama di dalam ya. Sesuai bagi yang pertama. Ibam sesuai bagi yang pertama. Pertama ni kedua. Wajib. Pernah sama teman. Bukan dalam bagi pertama dengan yang pertama. Yang pertama benar sunat. Yang kedua wajib. Panen sama man sunat dengan wajib. Yang sunat berarti je dah puput je nah. Yang wajib mesti puput. Nak sama? Ha? Các bạn betul. Yang betul ke Pan? Wajib cabut. Angka ke betul ke wajib cabut? Ilat ji sebenarnya bakal. Pakon bak muka kah hana wajib, bak jadau kah wajib cabut. Tepuk yang pertama hana wajib, tepuk yang kedua kah wajib. So, lapak jauh no. Anggota tepukan keduanya. Anggota Yang ke jadau saya emang anggota tepukan. Hana jago dia nanti nak tutup kan. Tutup tadi. Bak wajah kah tutup sih nan? Yang hana ada cabut. Bawa aja, hana urusan aja lah lagi. Kibah nam urusan jadau sedangkan jadau nya udah tentu ada tepuk. Nah, udah mesti gak tepuk dengan wajah. Ngan begah hana urusan ngan jadau. Nah, udah kata kita yang mom. Berarti nyo tanu, kali ke pegede ke nam juga peduk tiga. Anak payah jadau. Nah, yang ke mesti ingat menjadau sih berarti alat tepuk je tetap jadau. Kanya orang ko Indra Puri. Arah kah? Lanjut. Dan nanti yang batalkan